bila diberikan Wan Ehsan yang sebenarnya sepatutnya merupakan royalty sebenarnya, tapi diberikan dalam bentuk Wan Ehsan, dan ada dakwaan mengatakan Wan Ehsan itu tidak digunakan dengan cara yang betul, dihabiskan dengan untuk membayar gaji kaki tangan kerajaan negeri saja. Isu Wan Ehsan, kerajaan negeri Kelantan guna untuk bayar gaji ataupun tak buat apa-apa projek, itu sebenarnya tak betul. Kita sebenarnya sudah lama mengeluarkan jawapan apabila telah diwar-warkan perbelanjaan itu tidak menepati mengikut apa yang mereka katakan. Sebenarnya tak betul. Di mana sejak tahun 2019 apabila kita dapat contoh peruntukan khas daripada Perdana Menteri 400 juta Wan Ehsan, memang kerajaan negeri telah keluarkan jawapan, dan dalam sidang DUN Dewan Undangan Negeri dinyatakan bahawa antara projek-projek yang digunakan oleh kerajaan negeri untuk melalui duit saluran Wan Ehsan kerajaan persekutuan tersebut, iaitulah bajet sebanyak 17 juta antaranya untuk pembelanjaan pengurusan masa itu berlaku PKP akibat COVID-19. Jadi boleh digunakan untuk beberapa agenda-agenda membangunkan, membantu usahawan-usahawan kita yang terkesan pada masa itu, termasuklah usahawan-usahawan kecil wanita. Sumbangan kepada mereka one off diberikan melalui duit Wan Ehsan. Kemudian ada pinjaman mudah kepada AKSB untuk pembangunan bekalan air kepada rakyat, termasuklah juga bantuan kepada para petani yang mengalami masalah pembekalan air pada masa itu. Kemudian bayaran tambahan baru untuk kita bina satu bangunan baru di pejabat tanah Kota Baru, buat satu bangunan baru tambahan. Jadi itu pun digunakan dengan Wan Ehsan, termasuklah kita membuat pinjaman kepada kerajaan untuk rumah mampu milik di Badang, dan juga pinjaman mudah kepada pihak PBT lah untuk menyelenggarakan hal awal yang berkaitan dengan perumahan, dan kita tambah untuk pembangunan rumah duafa, rumah yang rakyat, rumah duafa, sama ada rumah duafa itu untuk dalam bantuan membina baru ataupun membantu untuk kita membaiki rumah-rumah yang usang dan lain-lain. Jadi digunakan juga dengan peruntukan yang telah disalurkan melalui Wan Ehsan. Jadi semuanya ada data daripada kerajaan. Bukan kerajaan ni ambil untuk beli kenderaan sebagaimana ditularkan, ini bayar gaji. Gaji cukup, tak ada masalah di negeri Kelantan Darul Naim ini. Itu jadi kenapa benda yang telah dijawab pada 2019 2020 kemudian 6 tahun kemudian dibawa balik dalam kempen pilihan raya di Johor? Apa sebab? Maksudnya kita tahu bahawa ini adalah niat yang tidak baik untuk menjatuhkan kempen-kempen kepada parti calon daripada parti Islam Semalaysia lah. Sudah tentu yang kita melihat begitu, ataupun daripada Perikatan Nasional pada hari ini.